Dengar baik-baik. Istilah tunggang agama ni kena faham baik-baik. Kerana sekarang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk mengaibkan ulama-ulama. Supaya orang ramai tidak percaya lagi pada ulama. Istilah mereka guna bila ulama yang benar tunggang agama. Bila tunggang agama kita, mindset kita tak boleh. Jangan ikut. Nah, akhirnya kaki maksiat, kaki rasuah tidak dikatakan tunggang agama. Tu yang naiknya. Nampak? Dengar baik-baik. Tunggang agama ni maksudnya orang yang menipu orang lain dengan rupa agama. Dia ambil air kosong tak baca Quran. Faham? Dia buat lebar, sudah dibaca di 3 pondok, 30 juzuk. Guna benda agama untuk mengabui orang yang baca. Orang ingat benda ni ada kebaikan akhirat, orang pun beli. Penunggang agama ni tak dia kata penunggang agama, orang yang menyampaikan hukum halal haram. Nah, dia buat benda yang haram, kita kata haram, penunggang agama. Ramai sangat orang dengar nasihat ulama ni, penunggang agama. Penunggang agama, orang gunakan agama untuk tipu orang. Tok guru kita tipu orang tau. Apa orang kata dia penunggang agama? Dia menyampaikan hukum. Jadi kena faham baik-baik.